Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada kat pantai Port Dickson lah. Ini pantai dia tengok macam-macam. Tengok orang main budak-budak nampak. Seronok ni nampak. Suasana dia punya apa? Kawasan pantai. Kawasan pantai ni dekat ni apa? Pantai Port Dickson. Pantai Port Dickson tapi apa? Nah, nampak tu. Orang ramai-ramai tu apa tu? Ramai-ramai tu tengok apa jauh tu. Ni pantai dia. Suasana pantai dia nampak. Kita sewa rumah kat sini ni. Saya tunjuk sikit lah. Saya tunjuk sikit suasana dia. Tu rumah kita sewa tu. Yang ada M tu kan. Tu lah. Di Tingkat 4. Tingkat 4 tu kita sewa itu. Dekat sini nampak sini kan. Tapi dia sewa dia mahal sikit lah. Dalam 390 tu. Tingkat 4 dia kena sewa kat situ rumah. Maksudnya dia dekat dengan pantai. Kita tengok suasana pantai ya. Relax kat pantai ya. Pantai dia nampak cantik nampak. Pantai Port Dickson. Cantik nampak dia punya pantai dia. Okey. Jalan-jalan tengok ya. Nak bergambar, nak berapa ni kapal banyak itu nampak. Kapal-kapal besar nampak banyak. Suasana nampak cantik ya. Relax kat sini lah okey ya. Saya relax kat sini ni. Tengok suasana pantai dia kan. Laut semua. Suasana pantai, laut, kapal-kapal dan seterusnya. Tengoklah macam mana. Okey. Boleh tengok-tengok budak-budak main-main. Mungkin ada kan. Burung pun berani lah. Burung nak makan ni. Dia nak makan lah tu. Dia nak makan. Nak makan. Burung pun duduk kat pantai nampak tak? Nampak? Dekat sana burung nampak Burung burung gagak dengan dia tunggu Kau siapa-siapa nak bagi makan dia nak minta makan tu. Tak ada makanan ke? Ada berak sekejap lah. Okey. Saya dengan burung gagak kan. Ada burung gagak dia bunyi. Tak layan burung gagak. Ni burung gagak nampak. Burung gagak nampak. Dia saya apa? Jaga burung gagak ni lah, dia nak tangkap ikan. Suasana di sini nampak cantik tempat dia kan. Burung pun gembira nampak. Nampak lagi. Inilah laut Port Dickson. Cantik burung-burung pun boleh mesra dengan kita nampak. Dia layan kita. Itulah. Ni burung ni saya bawa daripada sini. Tengok dia saya bawa dari pantai, saya panggil dia datang. Saya panggil dia datang daripada laut ni kan. Dia nak apa? Dia nak bercakap dengan saya tengok. Tengoklah macam mana dia. Nampak dah bunyi. Nampak? Okey. Bunyi sekali lagi. Bunyi ni. Bunyi lagi. Dah makan ke belum? Belum. Dia minta makan tapi tak ada makanan. Nak bagi apa ya? Nampak? Okeylah kita mati takat tu ya lah okey ya. Kita mati takat tu ya. Kita mati takat tu okey. Okey ya. Kita mati takat tu okey.